Seorang laki-laki ada wuduk, kemudian dia sengaja pegang kemaluan di bahagian telur. Adakah yang dimasukkan di bahagian belakang tapak tangan? Tak ada kerja dia. Tapi biarlah dia soal, dia tak faham. Ada ke orang tak faham? Benda tu rengang je tapi dia tak faham. Nah, jadi hak mana batalnya? Hak batalnya dengar molek. Jangan dengar batal saja, dan kita belajar di mana benda batal. Asalnya sabda Nabi, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang pegang zakarnya sendiri, maka batal wuduknya. Dan perempuan pula hadis lain, ayyumam ra'atin massat farjaha faltatawadda au kama qala. Mana-mana muslimat wanita yang pegang faraknya sendiri, maka batallah wuduk. Maknanya kena ambil wuduk. Di manakah batalnya? Yang pertama kita kenal hak mana di mana namakan faraj, hak mana dinamakan zakar. Zakar hak batalnya ni, daripada belakang mikrofon sampai ujung mikrofon. Hak ni dipanggil zakar. Lain pada ni tidak batal. Maknanya hak ni saja batal. Faham? Baru kita faham. Jangan kata batal je pegang. Hak mana pegang pun tak tahu. Ujung sampai habis. Nampak? Hak bawah ni peluru tak batal. Bukan nak suka tak, pistol saja batal. Jadi mu pegang peluru mu 3 minggu tak batal. Tak ada masalah. Dah? Orang puang yang batal farak ialah 2 bibir kemaluan tu sahaja. Hak bibir 2 ni saja. Hak lain tak batal. Garulah nak garu pun. Syarat yang kedua batal ialah dengan tidak ada berlapik. Kalau berlapik tak ada masalah. Umpama di dalam seluar, digaru kok luar, tak ada masalah. Siapa nelah tak apa. Nah, syarat yang ketiga dengan tapak tangan. Lain pada tapak tangan tak batal. Ni tapak tangan. Tapak tangan dan perut jari. Hujung ni tak batal. Tepi ni tidak batal. Bawah ni tidak batal. Yang batal sini sahaja. Jadi kalau digaru kemaluan dia gatal, digaru dengan belakang batal tak? Tak batal. Tak ada masalah. Tapak tangan saja. Nah, umpamanya gatal, duk main gitu. Gatal. Berapa tak garu? Ada yang semayang sayang ke dia. Lah, garulah kot luar, tak ada masalah. Dia tak sedap kot luar, nak garu kot dalam kok. Nak garu kot dalam, pusing belakang tangan. Nak, tak batal. Dia kata payah. Tak ada masalah. Tapak tangan saja yang batal. Dengan pasal ada soalan orang tanya. Dia semayang masih duduk tahiyat tu, dia pakai kain tak pakai underwear. Tak kalau dalam. Jadi masa duduk tahiyat, kemaluan dia kena betih. Batal? Dia tanya. Tidak tahu. Jawabnya tak masalah. Kena lutut tak batal lagi. Dah? Bagaimana pandangan Pak Mazhab mengenai batal wuduk jika tersentuh kemaluan? Ini pun benda khilaf juga. Dia tanya Pak Mazhab ni, tahu dah ni. Mana Syafi'i tahu dah batal kan? Syafi'i memang batal. Ni khilaf ni bukan kemudian zaman Imam Syafi'i ataupun zaman kita, zaman sahabat lagi khilaf. Ada sahabat yang kata batal, ada sahabat yang kata tak batal. Sayyidina Umar kata batal, Sayyidina Ali kata tak batal, Ibnu Mas'ud kata tak batal. Jadi hak ni kemaluan ni bukan kemaluan lelaki saja, perempuan pun sama. Tuan diri itulah setuh je, bukan orang lain. Tuan diri tu, tuan diri tu kalau sekadar permukaan dia tidak batal. Atau sekiranya janganlah cocok. Kalau cocok lain cerita lah. Ni kalau sekadar hak zahir, setuh. Imam Bukhari termasuk dalam orang yang mengatakan tak batal sentuh kemaluan. Imam Bukhari salah seorangnya. Imam Abu Hanifah, dah ramai lagi orang lain-lain. Tapi Imam Syafi'i, Imam Malik apa kata batal. Sebab tu juga kalau kita nak cermat kat tausah lah. Nak pegang-pegang apa nak pegang tu? Sebab dia boleh menimbulkan jadi perasaan tu lagu lain kan. Jadi boleh jadi siapa keluar air mazi kau pula susah. Siapa keluar air mani kau, jadi tak molek lah.
Tapi Sayyidina Ali kata, ada riwayat dia sahih, dia kata, bagi saya tak ada beza pegang kemaluan dengan pegang ling atau pegang hidung. Kata, bukan anggota kita, kata dia. Dia kira anggota. Jadi benda khilaf lah, benda khilaf. Hak molek kita jaga kalau boleh jaga, gitu. Terutamanya kalau kita ni nak jadi tu imam. Makmum kita tu orang mazhab Syafi'i, orang Malik, kata memang batal. Kena melera lah, melera demo tu. Sebenarnya kalau tak melera pun tak apa, sebab yang dikira sah tak sah sembahyang ni, hak pegangnya tu imam tu, pegangnya tu imam. Dia kira tak apa, tak batal lah. Jadi orang lain tak perlu tahu. Dia setuh, kau tidak setuh, tu secara lah. Tu secara. Lah bukan dia nak jadi tu imam kepada kita ni orang Syafi'i, tak perlu. Kalau dia sah, dia sah. Gitu. Bahawa amalan berdoa berjemaah selepas solat jemaah tiada asasnya. Namun adakah dalil yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sendirian selepas solat fardu? Bagaimana pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa antara waktu paling afdal untuk berdoa adalah waktu selepas solat? Benarkah ada ulama berpendapat doa selepas solat itu bermaksud doa selepas bacaan tahiyat sebelum salam? Jika saya solat di sebuah masjid, kemudian imamnya membaca doa, perlukah saya mengaminkan doa tersebut? Atau saya buat tak tahu sahaja? Kerana biasanya bila saya tidak angkat tangan untuk turut sama berdoa, akan ada jemaah yang memandang sinis kepada saya. Ini sudah jadi amalan umum lah. Amalan umum. Kita kena ingat, amalan umum ni tidak semestinya dia tepat. Betul, sumpah hak Nabi ajar, tak mesti lah betul. Walaupun dia umum, biasa berlaku. Kalau nak kira hak umum itu dalam masyarakat kita ni, cubalah, cuba dengar kan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam. Tu imam baca derah tu kan. Padahalnya tak ada dalam hadis ada Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tu dia adanya. Tapi umum kan, orang ada buat umum. Tu imam baca lah betul. Kepada orang-orang ramai dia kata tu imam mestinya pandai. Saya tidak kata begitu. Tak mesti. Tak mesti semua tu imam ni pandai. Dia tu atas tunggu je. Tu atas tunggu. Jadi serupa juga dengan hak doa apa ni kan, kalau nak kira berdasarkan hadis, tak ada, Nabi tak pernah. Kalau ada, bolehlah kita kata pegang. Tak ada. Cuma dia ajar doa lepas maya tu gini bacanya. Dia ajar, dia royak. Maknanya bebaslah. Banyaklah doa tu, ikutlah mana yang sesuai dengan kita doa. Kan doa lepas maya kau bila-bila lah. Jadi sini dia kata adakah maksud lepas maya tu di akhir semaya tu selepas tahiyat tu? Memanglah ramai ulama tu tak ada khilaf. Kalau doa kat dubura kulli solat, dubura, dia kata dubura kulli solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ni apa dia kita kata, okey kita terjemah selepas, tak jelas tu. Dubura tu kalau kita kata dubur, dubur dia kan, dubur lah, kalau dubur kan, tidak? Adakah dubur tu sebahagian daripada dia ke di luar daripada dia? Sebahagian daripada dia kan. Kalau kita kata binatang, ekor dia tu sebahagian daripada tubuh dia ke suku? Sebahagian daripada dia. Mana dalam semaya lagi, tu jelas semua timur. Mana di akhir semaya tu, terutamanya kalau kita semaya sendiri-sendiri lah, kita boleh nak doa gapo-gapo pun. Selepas tahiyat tu tak ada khilaf. Semua kata Nabi sendiri baca, sahabat-sahabat baca, dia ajar orang baca. Itulah maksud dubur. Dubur kulli salat, maknanya di hujung setiap sembahyang. Jadi kalau hujung tadi dubur tu sebahagian daripada sembahyang juga, bukan di luar sembahyang. Tapi memanglah ada orang kata dubur tu mana selepas. Kalau selepas boleh juga kita nak berdoa. Tapi Nabi SAW tidak pernah doa di motor.
secara berjamaah. Hak lain dulu amin, amin, amin. Dia semaya 5 kali sehari. Tak ada. Dia ajar tu, oh ya. Orang kata, lepas tu kalau Nabi tak berdoa macam mana? Dia apa ni, kita nak tahu dia doa oleh mana? Dia ajar tu lah. Dia royak ni pas semaya, di ujung semaya. Dia ajar. Itulah tahunya. Bukan makna dia berdoa derah. Jadi orang tahu lah dia berdoa. Tidak. Sahabat-sahabat tak buat. Sahabat-sahabat ni kalau Nabi tak buat, dia tak akan buat. Oh, sport-sport kita lah buatnya. Kalau sahabat, dia cukup jaga, cukup tak suka buat tak serupa dengan Nabi. Hak suka buat benda-benda lagu tu orang sport kita lah. Begitu. Kalau tak lama tu ayat akhirnya Nabi akhir lama lepas ada. Hak tu tidak. Dia kalau semaya Jumaat dia jaga. Hak maksud doa ni kalau nak panjang sepanjang mana pun, kalau kita apa ni semaya sendiri tak apa. Doa ke berapa. Tapi bukan makna tak boleh. Lepas semaya tu kita nak doa, nak angkat tangan, boleh. Cuma nak kata sumpah hak kita duduk buat learning ni kan, boleh katakan hak ni amalan zikir gapo doa sekali, bahkan 2 kali setengah-setengah tempat tu, macam sebahagian daripada semaya tu juga kena turunnya tu iman. Lagu tu tak ada. Lagu tu tak ada. Nak doa tak apa. Bahkan setengah-setengah ulama kata jangan-jangan kalau kita buat tu iman, buat lagu tu kita pun amin. Tidak harus. Harus. Tapi kita takut lama-lama orang duduk kata kalau lagu ni Rasulullah ajarlah. Dah segala masjid buat lagu tu. Kalau orang baru masuk Islam, orang tak mengaji lah hadis-hadis ni, dia akan kata sepuluh semaya tu lah jemaahnya. Hak ni pun kena turun gitu juga tu iman. Dia subhanallah, kita subhanallah kata. Dia Allah ma'antas salam, kita Allah ma'antas salam kata. Nah, Allahumma ajirni minan nar, kita pun kata lagu tu kata. Dan seterusnya banyak lagi orang itu. Orang akan agaknya sampai Rasulullah dulu buat begini, yang kita tak tinggal. Dia pun kali tak tinggal. Padahal sekali habuk tak ada. Secara berjemaah. Dan sahabat duduk amin je. Ketika lain ada, dia berdoa sahabat amin ada. Ketika lain ni kalau ni ada semua banyak benar lah riwayat. Macam orang ayat dalam kitab-kitab hadis ni mana? Tak ada. Ada atas dah satu lah ya. Ulama-ulama orang kata tak ada tu, tak ada tu bukan tak boleh doa. Boleh doa. Belajar boleh. Lepas maya belajar kita baca. Jadi mungkin ni Ustaz ajar ngaji dia belajar ngaji baca selalu video kali baca mana dia main. Tu memang lepas maya. Tapi tidaklah dia sebut secara berjemaah. Cuma dia faham daripada berjemaah tu tusabbihu wa tuhammidun. Jadi dia sebut ramai banyak jamak. Dia faham situ. Dia faham situ lah. Orang-orang buat sekali. Padahal itu tidak jelas menunjukkan sekali. Tidak jelas menunjukkan sekali. Buat sekali. Mana kamu? Siapa pun nak buat? Kalau kita tak buat tu, banyaklah yang Nabi ajar. Kita boleh buat. Yang sehat kita mandi suara berbalan mana tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh nak ramai-ramai gitu. Apa lagi kalau kita kata mengatik misalnya dengan kaifiat hak ada. La ilaha illallah tu boleh. La ilaha tidak salah. Dengan kaifiat hak ada ni, mula-mula baca kau ni macam kau ni gini, tak ada. Lepas tu nanti selur, lepas tu cepat ke apa tu kan. Itu kaifiat tu. Kaifiat tak ada. Dia tak serupa dengan Nabi. Kalau buat tak serupa dengan Nabi ni kan boleh jadi gitu. Sebab tu ada orang kata zaman dulu lagi dia pergi raya, dia semaya sebelum raya dia semaya sunat. Saya dengan Ali marah bapa semaya. Dia kata takkanlah Allah SWT akan seksa saya dengan sebab saya semaya. Bukan semaya tu boleh. Saya Ali kata tidak sabit tu sebab Nabi tak aja buat. Boleh jadi Allah SWT akan menyeksa kamu kerana kamu buat benda Nabi tak buat. Itu antara satu.
Kita pegang tu. Tidak semesti benda tu kalau asal dia model situ situ je. Tak kira sembahyang tu memang boleh. Sebelum takut-takut lah muka orang pergi masjid pakat duduk sembahyang tahiyatul masjid tu lain. Tu sembahyang boleh jadi orang akan anggap sebagai qabliyah pula tu. Sembahyang raya tak ada. Saya nak ni tegur dah lah tu. Jadi orang tu kata apa? Takkanlah kalau sembahyang itu Tuhan saya suruh kita. Tidak sampai tu, sampai kamu buat tu tidak serupa dengan Nabi. Boleh jadi Tuhan akan seksa kamu dengan sebab tu. Itu jawab dia. Jadi atas dasar ni kita kata tak boleh lah nak mana-mana dalam dunia, tak boleh mana-mana. Lepas tu lagu mana kalau turut tu ialah atas dasar pendapat setengah-setengah ulama. Dia mengatakan tak apa harus, tapi jangan dibuat tetap. Macam mana Nabi tak tinggal benda tu, macam mana Nabi ada buat semua, padahalnya dia tak ada buat pun. Begitu lah. Lepas tu kan lepas mai kita tu pada kita Nabi dia ada dia paling ngerti kan. Dia ada ketika Nabi SAW lepas sembahyang dia bangun lalu dia nak ceramah ke dia nak kecek, ya ada banyak tu. Banyak. Jadi tidaklah suatu ketetapan, cuma dia royak tu dalam keadaan biasa. Kalau kita boleh bacalah. Banyak perkara kan hak dia ajar tu, termasuklah tasbih ke apa tu. Kalau kita boleh buat tu buat lah. Tapi tidak semesti dalam semua keadaan tu Nabi buat gitu dah. Berapa banyak dia bangun selalu macam kecek lah. Jadi saja dia ialah pasal kita sudah biasa dengan lagu tu kan. Jadi kalau kita tak tegur, benda ni akan berterusan. Akan berterusan. Cumanya dia memang tak suka lah sikit kalau kita tegur benda lagu ni kan. Dia memang tak suka. Kita tak nak apa. Kalau boleh royak, ada tu royak Nabi buat lagu ni pakat tu, ada ke tidak? Kalau ada buat lagu tu, kita pun nak tunggu juga. Itulah dia kata saja je, dia marah. Tapi kalau kata ada Nabi buat, tak boleh royak. Itulah benda.